Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik baca kitab Ayyuhal Walak karangan Imam Al-Ghazali. Kita cuba dengar pandangan Imam Hatim. Imam apa? Hatim Al-Asam. Dia belajar 30 tahun. Daripada belajar 30 tahun tadi, dia buat rumusan dalam 7 rumusan dia dapat dia buat. Hikmah yang dapat daripada ilmu yang dia belajar selama 30 tahun, dia buat rumusan. Jadi kita ambil rumusan dia je. Atau istilahnya dengan faedah. Faedah yang ketiga yang dirumus daripada pembelajaran selama 30 tahun. Dia kata, sesungguhnya aku melihat setiap orang berusaha untuk menghimpunkan mata benda dunia ini sebanyak-banyaknya. Kan lalu ia menahannya dan tidak mahu mendermakannya. Lalu aku memikirkan firman Allah SWT. Lumrahlah semua manusia cukup kupur kekayaan. Ya? Kau boleh kita nak cari kupur harta benda kekayaan, daripada mula kita boleh kerja, kau boleh sampai ke mati. Tak berhenti kupur kekayaan. Pada keperluan kita terhad dan terbatas. Dan tua tu makan banyak mana sangat. Tapi kita buat kerja, kita fikir seolah-olah bukan untuk kita dah. Nak simpan harta benda untuk anak cucu nenek, anak cucu cicit kita. Kita sanggup buat apa saja. Kita nak kupur. Kita fikir anak cucu dah ni, kita tak fikir kita dah. Hak kita lebih pada cukup dah. Tapi kita terus mencari. Apa istilah kalau Allah Ta'ala beri satu lembah emas, kita nak lembah yang kedua. Tak cukup. Itu nafsu manusia. Firman Allah Ta'ala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu itu akan habis. Dan pahala yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapat daripada harta benda dunia, dan aku suka membahagikannya di kalangan fakir dan miskin, supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak pesan satu benda je. Kalau boleh, setiap minggu pergi ke masjid, masuk RM10 datang masjid. Kau boleh jangan miss. Ya? Kemudian sama juga kau takdir jumpa orang susah. Susah sangat. Contoh orang naik basikal buruk kata. Ya? Berarti beri duit RM10 kat dia. Ya? Kalau abang nak minta satu je, perlu buat sedekah macam tu. Sedekahkan pahala tu untuk mal dengan abah. Apa niat gitu, pahala kita tak hilang sebenarnya. Ya? Sedekah kita tetap sebagai sedekah, pahala tak hilang. Niat sedekah pahala untuk mal dengan abah. Lebih-lebih lagi esok bila keluar dengan abah tak ada. Itu faedah yang ketiga yang dirumus oleh siapa nama dia? Hatim Al-Asam. Ya? Imam Hatim Al-Asam. Faedah yang keempat, sesungguhnya aku melihat sebagian makhluk itu ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu adalah terletak pada banyaknya kaum dan pengikutnya. Lalu ia tertipu dengan cara berfikirnya ini. Dan ada pula yang sebahagian daripada mereka yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta benda.
dan anak buah, lalu ia merasa sombong dengan demikian itu. Keagungan itu berpunca daripada kemampuan merampas hak orang lain dan menzalimi mereka serta menumpahkan darah-darah mereka. Ni hak zaman dulu, sekarang tak ada dah benda gini. Tak banyak sangat. Dan ada juga yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca dari banyak membuang-buang harta dan melakukan pembaziran dan keterlaluan dalam berbelanja. Memang ramai kita lah, kita jadi sombong kerana kita rasa kita dimuliakan oleh kaum kerabat dan pengikut yang ramai. Ingat kadang-kadang pengikut yang ramai dia kita sombong, kita lupa diri, terutama bila pengikut sanjung kita, pengikut taksub dengan kita, kita makin sombong, kita lupa diri. Sebenarnya kemuliaan manusia duduk kat mana? Tahu tak kemuliaan manusia sebenarnya duduk kat mana? Kemuliaan manusia sebenarnya duduk apabila Allah tak menutup aib kita. Allah tak menutup aib seorang manusia. Kalau Allah terdedahkan aib kita, tak ada siapa nak dekat dengan kita. Kini Allah SWT perlihatkan apa yang ada dalam tubuh kita. Dan tubuh kita mengalir darah. Jijik, kotornya darah. Dalam tubuh kita ada makanan yang melalui usus-usus yang penuh cacing. Dalam tubuh penuh dengan cacing. Orang tak dekat dengan kita. Kalau orang nampak apa yang ada dalam perut kita, dengan darah, dengan nanah, dengan najis, dengan air kencingnya, lebih-lebih kali Allah Ta'ala menzahirkan bau yang ada dalam perut kita. Busuk najisnya, bau hanya darahnya, hacing air kencingnya, tak ada siapa nak dekat dengan kita. Walaupun kita orang ada pangkat derajat, walaupun kita seorang ulama besar, walaupun kita ada harta benda banyak, walaupun rupa kita cantik, kacak, tak ada siapa nak dekat dengan kita. Jika Allah dedahkan aib yang ada dalam batang tubuh kita kepada sesama manusia, hanya kalau Allah tutup aib kita tadi, kita rasa megah, kita rasa sombong, rasa angkuh. Pengikut kita taksub dengan kita pula, menjadi kita makin sombong. Lalu aku memikirkan firman Allah SWT, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia si Allah Ta'ala itu ada orang yang paling tinggi takwanya. Orang mulia si Allah Ta'ala, orang paling bertakwa. Maka aku pun memilih jalan takwa untuk mendapat kemuliaan. Dan aku yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang disebut dalam Al-Quran itu benar. Dan sangkaan-sangkaan mereka yang aku sebut tadi adalah batal dan palsu belaka. Kemuliaan sebenarnya apabila kita bertakwa kepada Allah SWT. Apa mana takwa? Mana kita taat, kita ikut apa Allah suruh dan kita tinggal apa Allah larang. Itu je asal dia. Apa Allah suruh kita buat, yang Allah larang kita tinggalkan. Itu dia. Benda tu cukup mudah kita nak kira, tapi payah kita nak buat. Ya? Jadi payah kita nak buat. Pasal apa tak tahu. Sehabis dah kita baca dua dulu je lah. Ya? Kita tutup ni. Sekiranya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.